Jadi senanglah kalau kata yang beli design macam ni, nak minum air panas boleh minum sini. Okey, nak minum direct boleh minum direct sini. Kalau nak minum sejuk boleh minum sejuk pakai straw. Okey. Boleh pilih nak design mana. Ada yang nak saya review beg nombor berapa, boleh naikkan komen saja. Okey, jemput-jemput masuk dulu. Yang mana baru join tu terima kasih tau. Assalamualaikum, selamat petang semua. Yang mana tengah mencari tumbler yang boleh tahan sejuk, yang boleh tahan panas, okey, boleh pilih saja mana-mana item kita lah. Okey, yang mana belum follow lagi tu jemput follow dahulu. Yang mana belum follow, jemput follow dahulu. Ada yang nak tanya, ada yang nak review beg nombor berapa, terus naikkan komen. Okey, boleh terus naikkan komen sahaja. Okey, ada sebarang pertanyaan tak? Ada siapa-siapa yang nak tanya? Ada yang nak saya review untuk item beg nombor berapa ke? Boleh naikkan komen. Ada yang nak saya review untuk item beg nombor berapa? Boleh terus naikkan komen saja. Yang mana nak cari tumbler untuk pakai harian, nak beli untuk anak-anak sekolah ke? Boleh tengok design mana lah. Kalau untuk design untuk kanak-kanak, nak cari yang design kartun, boleh ambil yang macam ni. Okey, boleh ambil untuk design yang printed macam ni dekat beg nombor 31 sehingga 34. Okey, 31 sehingga 34 ni sesuai untuk budak-budak sekolah lah. Okey, kalau anak sekolah tadika ke, anak sekolah pra ke, boleh ambil yang macam ni. Okey, semua item kita boleh tahan sejuk, boleh tahan panas. Okey, semua item kita boleh tahan sejuk dan boleh tahan panas lah. Okey, jemput-jemput masuk. Ibu Nur mahu cari botol warna pink. Botol warna pink. Botol warna pink cuba tak dekat beg nombor 2 ada, beg nombor 3 pun ada. Kalau beg nombor 2, kita ada yang warna pink. Kita ada warna pink, warna dark pink. Kalau nak yang macam ni, nanti kita ada dekat beg nombor 2. Ni warna dark pink. Okey, kalau yang ni dekat beg nombor 2, okey, saiz dia 900 ml, warna dark pink. Okey. Lagi satu kita ada yang warna pink yang macam ni. Warna pink yang macam ni. Ni pun warna pink. Ni beg nombor 2 juga. Okey, dark pink dengan warna pink. Yang tu dark pink, yang ni warna pink. Okey, jelas tak? Beg nombor 2 ada. Beg nombor 2 ada 900 ml. Boleh je untuk pergi sekolah, boleh ambil yang ni. Nak beli untuk anak sekolah pun cantik yang macam ni lah. Okey, sebab yang ni dia boleh untuk poket beg sekolah. Dia boleh letak dekat poket beg sekolah. Okey, jelas tak untuk yang tu? Warna pink memang cantik lah. Pink cantik. Okey, Al-Hafiz, terima kasih follow. Jemput-jemput masuk dulu. Ada lagi yang nak tanya, ada lagi yang nak saya review beg nombor berapa, boleh naikkan komen tau. Yang nak saya review beg nombor berapa. Nak cari yang bajet-bajet tu, kita ada dekat beg nombor 1, 2, 3 lah. Okey, 1, 2, 3 design dia lebih kurang sama. Design dia sama, dia cuma bezanya adalah seller sahaja. Okey, seller sahaja berbeza. Nak saya review item yang mana, nak tengok untuk item beg nombor berapa, boleh terus naikkan komen. Okey, kalau untuk yang Taiso, kalau siapa nak cari Taiso, kita ada dekat beg 15 sehingga 30. Okey, yang tu semua daripada Taiso. 15 hingga 30 semua daripada Taiso. Untuk Taiso, kalau untuk yang nak custom nama, dekat beg nombor 24 sehingga 30. Ibu Nur sudah beli botol warna pink. Okey, terima kasih Ibu Nur. Semoga item Ibu Nur selamat sampai tau. Terima kasih order. Terima kasih order dengan saya. Okey, kalau ada lagi yang nak tanya, ada lagi yang nak saya review beg nombor berapa, boleh terus naikkan komen tau. Okey, boleh naikkan komen saja. Yang mana belum follow, jemput-jemput follow dulu. Berapa boleh naikkan komen lah. Okey, untuk yang nak cari yang design printed, kita ada dekat beg 8 sehingga beg nombor 14. Okey, untuk yang design printed, kalau kata nak cari yang bunga-bunga, boleh dekat beg nombor 8 sehingga beg nombor 14 lah. Yang tu cantik. Okey, design cantik. Semua cantik. Boleh pilih saja nak yang ada penutup yang ada straw ke, nak yang penutup yang ada straw ke, boleh saja. Okey, jemput-jemput masuk dulu. Yang mana belum follow, boleh follow dulu.
Yang belum follow lagi, jemput-jemput follow. Ada yang nak saya review lagi beg nombor berapa, boleh naikkan komen je. Okey, yang mana nak cerita benda yang bajet